Pernah terfikir, kenapa manusia cipta duit? Tapi akhirnya bukan untuk mudahkan hidup, tapi untuk kuasai hidup orang lain. Kalau tanya orang biasa, ramai akan jawab, duit wujud sebab nak senang tukar barang. Macam aku ada beras, kau ada ayam, kita swap. Simple kan? Tapi sejarah sebenar tak seindah tu. Zaman awal Mesopotamia, sebelum ada shilling emas atau nota kertas, manusia dah cipta sistem hutang. Petani, pekerja, semua berhutang dengan kuil. Bukan sebab suka-suka, tapi sebab dipaksa ikut sistem. Duit asalnya bukan lahir untuk mudahkan hidup, tapi untuk urus hutang. Untuk kawal siapa hutang siapa. Pendeta, raja, orang kaya pegang buku hutang. Rakyat biasa, kerja dari pagi ke malam bayar hutang yang tak pernah habis. Kalau tak mampu, tanah kena rampas. Anak-anak jadi hamba. Kadang diri sendiri dijual. Brutal, memang. Real talk. Dari awal, duit bukan pasal kebebasan. Duit pasal kuasa. Dari tanah liat ke emas ke kertas. Semua ada satu tujuan supaya orang atasan boleh maintain kuasa ke atas orang bawahan. Sampai hari ni pun DNA sistem tu masih ada, cuma bentuk je berubah. Kau nampak loan rumah, loan kereta, kad kredit, semua nampak moden, tapi dalam hati sistem sama je. Inilah asal-usul sebenar duit. Bukan alat tukar barang, tapi alat mengikat manusia. Dan ini baru permulaan. Dalam next part nanti aku nak bongkar macam mana hutang yang cipta perang-perang besar dunia bukan semata sebab agama atau bangsa. Tunggu, sebab lepas ni lagi mind blown.